Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Haris Alif. Di sini Haris ingin memperkenalkan sebuah syarikat web hosting nombor 1 di Malaysia, iaitu Exabytes. Ku akan mengenangmu walau dunia akan berakhir. Tak mungkin ku lupa kisah denganmu. Haruskah ku selalu merasakan kenangan bersama. Ia telah ditubuhkan pada tahun 2001 oleh Mr. Chan Kin Sia dan tahun ini merupakan ulang tahun ke-11 bagi Exabytes. Antara perkhidmatan yang disediakan oleh Exabytes ia pendaftaran domain dan laman web hosting. Ia termasuklah untuk kegunaan peribadi, di dagang, perniagaan, corporate dan cloud hosting. Haruskah ku selalu merasakan kenangan. Di sini Haris nak terangkan kepada kawan-kawan apa itu maksud domain name. Contohnya, jika kawan-kawan nak search Haris punya website, kawan-kawan boleh terus menaik www.harisalif.com. Kebiasaannya domain name ini digunakan sepenuhnya nama mereka sendiri, nama syarikat, hobi ataupun nama aktiviti yang berkaitan dengan laman web mereka untuk lebih mudah diingati. Alamat website yang digunakan terbahagi kepada dua, iaitu domain name dan juga domain extension. Contohnya harisalif.com. Harisalif merupakan domain name dan diikuti dengan .com merupakan domain extension. Kalau kawan nak tahu, Exabytes merupakan maskot bagi syarikat ini dan juga kawan baru Haris. Comel tak? Comel tak? Comel kan? Di kesempatan ini, Haris ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mr. Chan Kin Sia dan semua di Exabytes kerana melantik Haris sebagai duta Exabytes. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Exabytes, sila layari www.exabytes.com.my.